Okey, baik, aku nak update maklumat berkaitan dengan misi berjalan kaki sejauh 450 km dengan 630,000 langkah yang akan bermula daripada Sungai Petani ke Kuala Lumpur. Misi ini diuruskan sepenuhnya oleh Pertubuhan Angkatan Lindungan Masyarakat yang digelar sebagai Panglima. Pertubuhan ini didaftarkan secara sah dalam ROS. Jadi dalam membawa misi ini 10 tuntutan yang akan disedahkan kepada UNHCR dan juga KDN. NGO Panglima juga menyediakan satu link yang dinamakan sebagai petisyen rakyat yang boleh ditandatangani dan boleh semua rakyat Malaysia memberi sokongan di atas satu misi kemanusiaan yang akan memberi manfaat kepada rakyat dalam isu melibatkan warga asing yang melanggar undang-undang dan juga melibatkan pelarian yang cukup lama terkandas dalam negara kita. Rakan-rakan sahabat dan semua rakyat Malaysia boleh pergi ke laman web type mypanglima.org dan boleh melihat petisyen yang kita bawa dan juga 10 tuntutan yang akan kita bawa dalam misi kemanusiaan yang akan bermula pada 25 hari bulan 12 2025. Misi berjalan kaki ini dengan jelas membawa maksud bahawa pihak yang berkaitan perlu mengambil serius dan menangani apa juga kebanjiran, penyelewengan berdasarkan undang-undang yang termaktub dalam negara kita. Jadi aku minta semua rakyat Malaysia memberi sokongan kepada misi ini kerana inilah satu gelombang suara yang akan kita bawa untuk kita sembahkan kepada pihak-pihak yang sepatutnya menggalas tanggungjawab mengawal sedia semua keberadaan warga asing dalam negara kita. Apapun misi ini, kita sebagai rakyat Malaysia harus terus memberi kepercayaan kepada undang-undang, memberi harapan kepada pihak yang berwajib supaya mereka ini mengambil tindakan segera untuk membuat perubahan tentang isu melibatkan pelarian yang terkandas dengan cukup lama dan juga isu melibatkan parti pendatang asing tanpa izin dan juga melibatkan mereka yang berniaga yang tidak sepatutnya terjadi dalam negara kita yang akhirnya memberi kesan kepada ekonomi rakyat tempatan dan juga pastinya memberi kebimbangan di atas kadar keselamatan dalam masyarakat rakyat Malaysia.